Assalamualaikum semua. Kami ke lokasi Kimchi Nasi Ayam Hailam untuk menyiasat siapakah yang membekalkan ayam terhadap perniagaan ini, iaitu perniagaan Kimchi Nasi Ayam Hailam yang sudah berpuluh tahun menjalankan perniagaan untuk orang Muslim makan di Ampang Jaya. Kami ke lokasi lebih kurang jam 4:30 pagi dan kami menunggu hampir 30 minit untuk melihat siapakah yang menghantar ayam di Kimchi Nasi Ayam Hailam ini. Tepat pada jam 5 pagi kami melihat ada sebuah lori yang berhenti untuk menghantar ayam di Kimchi Nasi Ayam Hailam. Lori berkenaan dimiliki oleh syarikat TCW Trading. TCW Trading ya. Pada mulanya kami beranggapan menyangkakan adalah TGW, bukan TGW, sebenarnya adalah TCW Trading. Dialah yang membekal ayam untuk nasi ayam Kimchi. Dan kami terus mengikuti lori berkenaan hingga ke lokasi asal mereka, iaitu di Pasar MPAJ. Di Pasar MPAJ kami menyoal beberapa orang di sini dan kami mendapat jawapan yang sangat mengejutkan. Jom kita terjah dengar selongkar kami di pasar ini. Pasar ikan saya tempat ayam di GW. Apa yang mengejutkan kami di pasar ini, kebanyakannya adalah peniaga non-Muslim. Hanya satu sahaja peniaga Muslim yang berniaga ayam di sini, iaitu di bahagian belakang. Di hadapan ini semuanya adalah peniaga daripada bukan Muslim, iaitu ayam tebuk, ayam cucuk, ayam pangkuk, ya, bukan disembelih mengikut syarak Islam. Dan kami menyoal beberapa individu untuk mengesahkan syarikat TCW Trading. TGW mana? TGW. Oh ni ya? Oh. Tak. You TGW ya? Oh, okey. Mana? Ini jual untuk ayam kampung saja. Oh, ini tak halal lah. Oh, ini halal lah. Pakai ayam biasa tapi tak ada ayam kampung. Oh, you tak halal lah. Saya tak ada jual. Oh, okey. Ini ayam kampung semua. Thank you ah. Sana. Oh. Ini ada pasar Melayu lagi. Berapa orang Melayu jual? 1, 2? 1. TGW sana. Tu TGW ya. Oh, okey. Dia pun tak halal. TGW tak halal. Okey bang, terima kasih bang. Dan kami ke lokasi TCW Poltry Industri Sdn Bhd, ya, menurut cerita fakta yang diberikan daripada abang Melayu yang meniaga ayam di Pasar Ampang. Mereka ambil proses ayam di sini. Okay, kami terus ke lokasi TCW Poltry Industri Sdn Bhd dan kami terus membuat semakan TCW Poltry Industri Sdn Bhd ada di dalam portal Jakim. Kak, kilangnya tutup ya? Tak tahu. Tengok belakang. Ke belakang. Dia dah bang lagi. Oh, ni company apa? Oh, dan ini adalah bahagian operasi di bahagian belakang TCW Poltry. Ya, ini adalah lori dia dan kami cakap dia ada menghantar banyak tempat lah. Jadi kita sambung episod kedua.